Ni tak hayal makan? Tak. Tak larat. Macam dinosaur. Tak bajet ada. Itu saya akan benda. Yang ni apa nama dia? Ini silver maran. Oh, silver maran. Ya. Kopi besar. Betina dia nampak lain kan dengan production. Mana? Betul-betul. Color dia kan? Color dia, lepas tu body dia. Kaki, kalau heritage, kaki ada mahogany spill. Dia nak lompat. Oh. Okay. Okay, ada tu depan. Mata dia mesti orange bay. Orange bay. Mata dia. Dia bukan ramping macam leghorn. Leghorn ni lawa betul kan? body sama macam leghorn kecil kan. Ni ramping ni. Ramping. Biasa. Jantung-jantung video Lawa ya. Buat tangan tu. Nah, cuba bagi abang. Nak abang, bagi makan ayam. Tengok ayam dia tak. Dia tengok banyak ayam ni. Orange ni mandi. Ini macam ayam. Ni lontel. Ni lah astrolog. Cantik. Ni semua exhibition type lah ni. Yang memang kategori-kategori yang memang daging. Kita buat apa? Kak, apa kak kita buat yang untuk Gelap. Ni apa nama dia? Silver lace? silver lace Orpington. Yang apa ni? Lavender Orpington. Lawa kan color dia? Ayam ni memang lawa gila ni astrolog. Ayam apa? Astrolog German Lontel. Ah. Yang bagi kat abang akak tu jaga anak besar kan. Banyak weh. Berkilat bulu Gelap kan color dia kan? Color dia kalau tengok jauh ni hitam. Bukan hitam. Macam bekas makanan besar tu. Dia kadang orang tanya apa beza Heritage Production. Dia kena tengok depan mata baru ni. Ni apa nama dia tadi? New Hampshire. Sikit nama dia apa? Nama apa? Blue Astrolog German Lontel, blue dengan slash. Lawa. Ni baru 3 bulan. InsyaAllah abang akak datang lagi 3 bulan boleh tengok dia ni dah besar macam ni. Okey, kalau dah besar Uyuh makan bela buat makan telur tu. Sebab sultan. Oh. Ada lagi jantan tu tapi saya tak, sebab saya tak erti nak cam mana satu. Cuma saya tengok mana pokok lebih kurang lama tak bolehnya. Dia bunyi. Tadi pokok tu. Daun apa? Daun bismillah. Daun bismillah Memang licin. Kalah ketum Bagus. Sebab dia tak macam ketua ayam. Ketua ayam dia punya fiber tinggi. Dia susah nak adam. Tu telur nampak tu. Nampak telur dah.